Menu ni kadang ratah saja pun dah sedap. Ada pelbagai versi, ini yang paling simple. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita nak buat sambal goreng. Letak suun banyak-banyak, sedapnya. Okey, caranya mudah sahaja. Panaskan minyak, kita nak gorengkan tempe, kentang dan tahu. Siap goreng ke semua bahan ni, bolehlah angkat dan ketepikan. Next, kurangkan minyak dalam kuali. Kita nak tumis 2 biji bawang besar dan 3 ulas bawang putih yang telah dihiris halus. Lepas tu masukkan 3 batang cili kering bersama 1 sudu besar udang kering yang telah ditumbuk. Tumiskan bahan-bahan ni sehingga naik bau. Kemudian masukkan cili kering kisar dalam 3 sudu besar macam tu. Tumiskan sehingga cili tu dah pecah minyak. Lepas tu bolehlah masukkan 1 sudu besar air asam jawa, kicap lemak manis cenderahati dan juga kicap masin. Yang ni agak-agak lah last sekali, bolehlah masukkan bahan-bahan yang kita dah goreng tadi, tahu, tempe, kentang kan, bersama kacang panjang, kulit tahu dan juga suun. Gaul rata ke semua bahan ni dan siap untuk dihidang. Masya Allah, sedap ni. Ini kalau ratah saja pun dah sedap. Sekali hadap je settle. Manihan tu suun macam dia, boleh lebihkan suun masa masak. Okey, satu lauk tapi lengkap sayur dan protein. Senang je buat dia. Jangan lupa cuba tau. Bye-bye.